samawati wal ardi. Alright. Mami Myra. Okay. So, kita akan mula bergerak dan kita mula akan merasakan suasana pada malam hari ini. Saya harap saya dapat membawakan anda dengan satu journey pengalaman yang agak berbeza. So, seperti biasa, saya akan masuk ke dalam. Saya akan merasakan suasana malam di sini secara solo. Kita bergerak seorang diri tanpa ditemani oleh sesiapa. Tetapi tim-tim saya berada di hadapan sana. Okey, tim-tim saya berada di hadapan untuk memantau keselamatan saya. Alright. Berbekalkan bismillah dan tawakkaltu ala Allah, kita akan memulakan journey eksplorasi pada malam hari ini. So, saya harap anda semua duduk elok-elok di seat masing-masing dalam keadaan yang tenang, supaya kita dapat menyelami dan merasai suasana di sini dengan lebih mendalam. Okey. Terima kasih yang baru saja bersahabat dengan saya. So, yang mana ada bertanyakan soalan, tim-tim moderator saya akan membantu menjawab persoalan anda. Dan sekiranya saya tidak membaca apa-apa komen, maknanya saya sedang menikmati journey eksplorasi saya. Ika, thank you Ika. Saya harap line di sini okey. Kita harapkan tiada gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. So, bangunan ini telah ditinggalkan kosong hampir 15 tahun ataupun mungkin lebih daripada 15 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Rest house ni sebenarnya dibina pada tahun 1915. Sekejap, saya ada satu light lagi. Alamak, cuaca. Tak nak hiduplah pula lampu ni. Ada hujan ke? Alamak. Macam nak hujan lah. Kalau nak hujan, baik kita jalan cepat-cepat. Alamak, sekejap. Lampu ni buat hal. Bismillahirrahmanirrahim. So, dekat depan ni, ya Allah. Ini adalah bahagian depan. Kemungkinan ini adalah bahagian reception. Tadi pagi dekat cibi hujan. Saya harap tak hujan. Saya harap cuaca elok-elok je sehingga kita tamat eksplorasi pada malam hari ini. Lampu saya backup lagi satu ni tak mau menyala. Aduhai. Juhairiah. Nampak bersih.
Okey, suasana dekat sini kalau kita tengok memang nampak seperti bersih. Okey, saya pun tak tahu mana tuju dulu ni. Kawasan agak luas di sini. So depan ni, sekarang ni saya masih berada di depan. So kita tengok depan tu ada stage. Di sebelah kiri saya ada satu fountain sebenarnya. Ada fountain kat depan tu, ada kolam. Dan terdapat satu pokok besar. Kita tengok dekat sikit sekejap. Apa tu? Apa yang gerak-gerak tu? Apa yang jalan-jalan tu? Rimau. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Ui. Ini stage. Okey, kita jalan dekat depan. Depan ni ada satu kawasan lapang. So kita masuk dulu dalam kawasan reception I think, ataupun mungkin ni adalah sama ada reception ataupun restoran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, seperti biasa saya akan mengeksplor secara seorang diri. Seperti biasa saya akan mengeksplor secara seorang diri. So cuma tim saya berada di luar lah, di luar kawasan untuk memantau keselamatan. So kita masuk kat dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kawasan ni memang dah kosong lama. Saya rasa dah mula kosong lebih daripada 15 tahun. Selepas tutup sahaja rest house ni, katanya tempat ini pernah juga dibuka menjadi satu restoran. Tetapi tidak kekal lama, tidak dapat meneruskan operasi atas sebab-sebab yang tertentu dan terpaksa ditutup. Dan sehingga kini masih belum ada apa-apa pembaik pulih ataupun perancangan untuk menaikkan kembali tempat ini. Okey, pernah diceritakanlah, saya ada mendengar beberapa kisah di resort ini sendiri. Semasa beroperasi pun keadaannya sebenarnya agak ada berbagai kisah yang berlaku. Katanya pernah ada yang mana mereka menginap di sini, katanya pernah dialihkan tempat tidur mereka. Tetapi di manakah tahap kesahihan cerita itu tidaklah dapat saya pastikan. Tetapi ini adalah antara kisah-kisah seram lah yang pernah diceritakan di sini. Dan juga pernah berlaku juga kemunculan entiti di sini semasa eksplorasi malam dilakukan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So kita pun sedia maklum sekiranya sesuatu tempat itu sudah ditinggalkan lama, pastinya ada makhluk-makhluk lain yang akan tinggal di sini.
Ini adalah keadaan di dalam, keadaan di dalam ini. Oh, apa dekat luar tu? Apa dekat belakang tu? Apa dekat luar tu? Sepertinya ada satu bayangan putih yang melintasi di belakang saya tadi. Keadaan memang sudah agak teruk dan usang. So ini saya percaya adalah di bahagian tempat memasak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamun ala Sulaiman fil alamin. Assalamun ala Nuhin fil alamin. La ilaha illa anta subhanaka. Saya pun tak tahu kenapa kamera saya berjalan sendiri, tak nak ikut movement tangan saya ni. Bismillah. Okey. Dekat belakang tu, di sebelah belakang tu ada kalau tak silap saya ada beberapa bilik rehat. Sebenarnya bilik rehat ini dahulunya pada zaman British telah dibina sebagai rest house ataupun bilik rehat untuk pegawai-pegawai atasan sebenarnya. Dia taklah terlalu banyak, tetapi ada beberapa, kalau tak silap saya mungkin ada 12 bilik. Wih, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah. Amin, thank you Along. Okay, tadi kita dah masuk dekat depan tu. I think tu adalah seperti cafeteria. Kak Ngah tanya, ya. Seperti biasa saya akan mengeksplor secara solo ataupun secara seorang diri. Kita sebenarnya lebih kepada untuk merasakan suasana malam. Sekejap. Rest house ni terdapat pula. Okey, rest house ni sebenarnya berada di negeri Johor. Okey, rest house ni di negeri Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom. Saya boleh marah dengan gimbal ni. Bismillah. Hai. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ada ni? Apa ada kat sini ni? Bismillahirrahmanirrahim. Tenang aja. Saya nak pergi ke bangunan depan tu, so kita akan ikut jalan di sini, jalan di bahagian sini. Kita akan pergi ke depan tu. Bismillah. Bismillah. Ada yang ketuk pintu ke? Awal lagi kot. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena kuat. Kita kena teruskan. Stay focus. Aisyah, thank you. Azhar Jo, Cikgu Azhar. La haula wala quwata illa billah. Stay focus. Jom kita jalan pergi kolam. Ui. Kolam. Ada kolam di depan. Di dalam kolam. Tenangkan dulu airnya. Bismillah. InsyaAllah, amin. Oh. Seperti ada suara-suara lah di belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillah. Kolam. Okey, dekat depan ni terdapat satu kolam. Sudah tentunya pada zaman dahulunya kolam ini pastinya cantik dengan fountain, dengan pancutan air. Dan keadaan di sini ada pokok mangga. Yes, tempat VIP. Don't worry. There is nothing. Tiada apa yang dapat kurasakan. Dia sebenarnya hati tu nak tenang-tenang. Kenapa saya rasa kamera saya ni sengit? InsyaAllah, thank you. Terima kasih mendoakan. Okey, jom. Jom kita teruskan. Okey, so saya nak membawa anda
untuk merasakan satu journey pengalaman yang agak berbeza. So sekarang ni saya berada di depan salah satu daripada blok rumah rehat ini. Zara, thank you. Tempat tu, pokok tu, memang sesuatu tu suka akan sesuatu pokok. Ianya berada di situ. Ianya berada di situ, guys. Kalau ada yang boleh ternampak tu, memang dah nampak lah tadi kan. Okey, ini adalah view. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ini adalah view di depan, di bahagian depan. Tengok. Wow. Okey, ini adalah di bahagian depan. Saya kena kuat untuk membawa anda meneruskan eksplorasi ini. Okey, so kita baru sahaja berada di pertengahan eksplorasi. So di hadapan saya ini adalah di antara bilik bilik dah tersyasyul. Okey, ini adalah di antara bilik rehat. Okey, ini adalah bilik rehat. Dekat sini kita tengok ada tangga. So semua bilik-bilik rehat ini berada di tingkat atas. So kita akan naik satu persatu tangga di hadapan saya ni, dan kita akan melihat dan merasakan suasana di atas bilik ini. Sampai tak rasa seram tu, ataupun tak ada rasa apa-apa. So keadaannya begini. Keadaannya sudah sememangnya usang. So ini adalah di sebelah tepi dan juga di sebelah belakang kawasan rest house ini ataupun rumah rehat ini. So di depan sana, yang di depan sana adalah antara salah satu bangunan ataupun unit yang terdapat di dalam kawasan rest house ini. So kita akan pergi satu persatu dan kita akan menerjah masuk ke dalam bilik tersebut. So ini adalah di bahagian belakang. Suasana agak sugul dan sepi. Tetapi saya percaya pada zaman dahulunya, pastinya tempat ini sangat meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, ini adalah di bahagian belakang bangunan ini, dan sebentar lagi kita akan naik ke tingkat atas. Okey, so kita pusing ke bahagian depan. So ini adalah bahagian belakang. Ini adalah bahagian belakang bangunan ini, dan kita akan berjalan untuk menaiki tangga, naik ke bilik atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekejap, kita tenang-tenang dulu. Kita chill dulu. Bismillahirrahmanirrahim. So kita akan memulakan langkah kita yang pertama dengan bilik yang berada di depan saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mata saya dah melekat sarang laba-laba. Banyak sangat sarang laba-laba ni.
Waalaikumsalam. Shandy John Smash Burger. Burger yang tersedap di seantero Johor Bahru. Okey, ni adalah di bahagian bawah ya. Sekarang ni saya belum naik lagi ke atas. Masih mempertimbang-timbangkan diri dulu. Masih menenang-nenangkan diri dulu. Seram tu agak seram. Rafael, thank you. Yuhu. Alamak. Pintunya tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepala macam sakit, kepala macam berat. Macam ada satu energi yang tak berapa nak best. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Wih. Ada mayat. Mayat seekor katak ditemui mati di sini. Seekor katak telah ditemui mati katak di sini. Abah Pak Su, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jemput hadir. Katak ini telah mati katak. Alright, so kita akan naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Stay focus, stay focus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok belakang. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, teruk sangat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Allah, 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 Allah. Bismillah. Sekejap, ambil nafas. Nak bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Pusing kepala. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mana kayu jatuh? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa suara aku yang dah macam vibrate ni? Seram. Pintu ni pun dah seram. Allahu Rabbi subhanallah.
Oh. Macam tak boleh bergerak dah pula. Alright. Kita turun. Toilet. Ini jauh sangat ni. Saya jauh sangat ni daripada saya punya base. Sebab ini adalah unit yang paling hujung sekali. Bismillahirrahmanirrahim. So kita tengok ni bekas kepala katil. Bismillah. Ooh. Oi. Jalan dulu. Jalan dulu. Saya kena keluar dulu. Bismillah. Energi dia sangat luar biasa. Energi memang sangat luar biasa. Kenapa? Kenapa? Sebab tempat ini terlalu kotor, basah dan lama tak diteroka ni sebenarnya. Lama tak diteroka tempat ni. Lama tak ditanya khabar-khabar mereka yang berada di sini. So sebenarnya energi tu agak keras. Energi tu sebenarnya agak keras nak mendampingi. Tak apa. Kita tak pergi yang bilik yang first tu. Kita try tengok banglo sini. Banglo pula dah. Kita try lot dekat sini pula. Kita try bangunan di sebelah depan ni pula. Kita tengok, kita rasa. Ada rasa yang sama tak? Actually resort ni dia taklah besar sangat. Dia taklah besar sangat sebenarnya. Tapi sebab keadaan tu. So kalau kita tengok keadaan di sebelah sini kurang agak usang lah. Kurang keusangan dia tu. Tahap keusangan tu kurang. Tak seperti blok yang di sebelah belakang tadi tu. Blok yang kat belah belakang ni yang ada 4 unit ni. So saya baru berjaya naik satu je.
Saya baru sahaja tadi, kita baru pergi dekat bilik yang pertama. Kita belum pergi lagi bilik yang kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya di hujung sini. Saya tak pasti yang hujung ni ada bilik ataupun tak. Tapi ada tangga dekat tepi ni. Mungkin kita boleh try tengok dekat tepi ni. Kita try tengok dekat tepi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Saya ada terdengar satu gerakan di sini. Saya ada terdengar satu gerakan di sini. Ada gerakan tadi kat sini. Ada bunyi seperti ketukan halus daripada bilik depan ni. Siapa dia kata kak kalau saya tak boleh tidur, saya salah kakak. Jangan begitu. Mungkin juga cicak. Tapi kalau cicak dia lain. Okey, cicak punya ketukan tu lain. Ketukan pula ekor cicak tu bunyi dia lain guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Sekiranya ada sesiapa di sini, sila bangkitkan diri anda di depan saya. Jalan dulu. Gayut. Jom kita naik atas. Ada pula yang siapa-siapa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. Satu. Kau datang. Aku tak tunggu. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Bismillah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Wallah. Oi. Nak main tolak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Sengit sudah. Suspend juga almari ni. Pintu dia belah sana. Nak dipusingkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu mana nak tuju. Almari ni seram juga ni sebab dia membelakang kan ni. Suspend. Pening kepala. Malu kata share live. Kita tak tidur malam ni. Oi. Kejut aku. Oh. Hello? Aduh. Oh. Aduh. Oh. Ui. Oi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gila wah. Aku nak turun tangga ni. Aduh, risau pula nak turun tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik, basket. Allah Rabbi subhanallah. Bisa buka pintu ni. Ya Allah. Ya Allah. Ui. 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 Kunci terus. Ya Allah, nasib baiklah dekat luar.
Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Nasib baik saya kat luar. Tak tahulah. Dia tolak dekat pintu. Jalan dekat mana tu? Allah Rabbi, subhanallah. Panas. Panas building ni. Bangunan ni, blok ni. Saya mampu masuk dekat yang first dengan yang keempat ni. 2 dengan 3, bilik 2 dan 3 saya tak masuk. Sebab baru sangat ni. Saya baru sangat. So energi tak berapa kuat sangat lagi. Saya seorang. Tiada lagi abang saya untuk menemankan saya. Walau apa pun, hidup perlu diteruskan. Tapi kita tarik nafas dulu. Minta nyawa dulu. Saya betul-betul kali ni minta nyawa. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu la ilaha illa. Aduh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dulu lega. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemana kau nak pergi ni? Hoi, Cik Gimbal, hoi. Berpusing-pusing. Kemana arah tu? Sini. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ini bilik stone. Ada ke pula? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Assalamun ala Sulaiman fil alamin. Assalamun ala Nuhin fil alamin. Bukannya biasa. Kau gelakkan aku. Tim, ada sesiapa dengar tak? Ada sesiapa mendengar
Tak apa, nanti aku tengok balik record. Besar sangat kau punya gelak tu. Betul. Allahu Rabbi, subhanallah, subhanallah, sumpah. Mengilai korang. Tak boleh Syabah. Aku bukan tak mampu. Tapi bukan kali ini. Tempat memang dekat situ. Spot dia memang dekat situ. Atas bumbung? Bukan. Dia tak duduk atas bumbung. Pokok tu dekat belakang sana tu. Dengan gigi merah, taring merah. Siapa tu Siti Zubaidah? Ashley tu. Yang boleh dengar lah tadi. Yang ada terdengar. Yang mana ada terdengar. Sangat jelas sebenarnya. Sakit dah kepala. Macam mana? Hui, tengyang lah. Jahat betul. Kita nak naik lagi ke? Badan saya sakit kena tolak dekat pintu. Oi, nasib baiklah saya tak terkurung kat dalam bilik atas tu. Nak manja. Sebab saya tengah red devil. Sebab tu saya tak berapa. Sabar. Tenang. Tapi serius lah. Tak boleh hadam betul dia menggelakkan saya. Kita masuk satu je bilik last kat bawah ni. Bagi rasa. Sabarlah Nurais. Dia kata balik dekat bis. Sekejap. InsyaAllah mudah-mudahan. Sekejap. Bagi saya dah jadi. Bagi saya satu last chance. Sebelum kita balik ni. Saya tak puas hati. Sebab besar sangat gelak dia tu tadi. Okey, kita tak naik. Kita masuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu bilik last. One last count. One last. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. Guys, you all stay focused.
Kalaulah ada lagi suara jantan tu mentertawakan saya lagi, saya tak boleh tahan. Bismillah. Ini keadaan satu bilik dekat bawah. Ni tak takut. Pintu tak mungkin tertutup kerana tiada lagi pintu di sini. Hanya ada helaian cadar dan katil yang tinggal usang. Bismillah. Like, alamak. Ada yang sudah mati di sini. Dah, baju. Tak ada apa dah. Kayu kayan. Alright. Dekat atasnya ada tangga. Selamat tinggal pujaan. Okay, so kita sudah melangkahkan kaki keluar daripada bangunan ini. Alhamdulillah. Kat sini ada apa? Oh ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Hui. Apa celah bedah tu? Sudahlah. Ada juga yang nak pegang-pegang kaki ni lagi ni. Oh, jalanlah. Marah juga dia. Habis dah. Baliklah kau. Kenapa cepat sangat nak balik? Sabarlah, wahai Sabariah. Okeylah, kita balik. So, don't worry. InsyaAllah ada rezeki, ada hari saya akan kembali ke sini. Sepertinya ada satu yang saya masih tak berpuas hati lagi. Dekat tepi ni pun ada satu. Mungkin ni adalah rumah pekerja. Dah jom mak balik dah. Sabar. Mak nanti pergi siang hari. Sabar. Okey. Kereta tu daripada mana? Alright. So, saya dah keluar daripada bangunan ini. Kita menuju ke tempat tim saya. Boleh tahan. Masih ada energi keseraman lagi di sini. Mungkin sebab kawasan ni berada betul-betul di atas bukit. So, dan kawasan ni, dalam bangunan ini sendiri memang dalam keadaannya yang lembap.
Dan jarang sekali tempat ini dikunjungi, menyebabkan aura negatif dia memang agak kuat sebenarnya. Tertangkap, tercedok juga akhirnya. So dekat belakang ni kalau kita tengok opposite berada di bahagian depan, di bahagian depan bangunan ni memang masih lagi ada hutan-hutan lah. Masih ada pokok-pokok lagi kat depan ni. Tapi saya memang terkejut gila lah tadi. Unexpected sebenarnya. Sebab bila datang, apa benda tu? Bila datang suara lelaki tu memang unexpected sebenarnya. Okay, sekejap. Saya dah sampai dekat base. Sekejap ya, saya turnkan lampu. Dekat bawah tu dia sebenarnya ada rumah. Tadi kita pergi dekat sebelah sana. Okay, so kita dah sampai dekat sini. Sekejap ya, saya tengok kamera. Alhamdulillah, sekejap. Kita ulas sedikit. Bukannya mengulas bola. Okay. Dah sampai. Okay, Alhamdulillah. Kita dah sampai dekat depan. Ni dekat depan ni dah ada 3 orang dah. Saya punya team dekat sini. Akak seorang juga tak. Sekarang dah ada 3 dah. Rest house mana ni? Saya berada di negeri Johor, di daerah Keluang Johor. Saya nak minum sekejap sebab dah tekak kekeringan, kebasahan. Bismillahirrahmanirrahim. Senang hati tengok muka. Dekat Nagori mana? Nagori Johor. Dekat negeri Johor. Di daerah Keluang. Ernie kata mak kapiru. Thank you Pak I. Thank you Pak I. Okay. So Alhamdulillah Kak Madiha. Thank you. Terima kasih Cik Hayu. Dah habis ke? Baru start, saya baru masuk. Udah habis dah. Dah nak balik. Dah nampak dah berpeluh-peluh. Dah basah dah tudung ni. Kelumpang pula. Keluang. Kampung saya dekat Keluang, kata Rozi. Di manakah itu? Hospital Keluang tu dah kosong, Mak. Tapi itulah saya dapat info juga. Tapi hospital Keluang tu kita susah nak tembus masuk. Kecuali kalau ada sesiapa yang boleh bantu saya untuk mendapat jaluran masuk ke hospital tu, of course saya akan pergi masuk ke dalam hospital Keluang. Memang saya tunggu. Tapi buat masa sekarang ni kita tak dapat lagi jaluran mana yang saya nak yang nak membawa saya untuk masuk ke dalam hospital Keluang. Tetapi kat sini pun boleh tahan juga. Boleh tahan sebenarnya. Di penghujung tadi, kata Zulkifli Ahmad tu. Okey, di penghujung tadi saya nak bagi tahu. Sebenarnya dekat hujung tadi, dekat penghujung tu yang paling saya memang rasa macam agak tak berpuas hati juga, sebabnya dalam masa kita ni sedang dalam ketakutan. Anpin lah tu. Malu saya. Okey. Sebenarnya dekat yang last tadi tu, sebelum saya keluar tu, apa yang membuatkan saya rasa sangat-sangat tercabar sebenarnya, bila tiba-tiba ada satu suara sebenarnya, dan bayangan tu pun memang saya dah dapat lah. Suara lelaki ni merah, gigi merah, mata merah. Syarifah, ya Allah Syarifah, thank you so much. Terima kasih atas perkongsian rezeki. Okey, mata merah,
Bicycle merah dan hitam, coklat, perut boncit, sempat saya tengok. Dan mentertawakan saya. Ni betul ni adalah perkongsian yang betul sebenarnya apa yang saya jumpa. Seperti ada satu lembaga tu dekat pokok tu sebenarnya, dekat pokok belakang bangunan yang tadi tu. Memang besar sebenarnya. Saya tak pasti. Lepas ni saya akan download balik video ni dan saya akan tengok balik. Kalau suara tu memang boleh tangkap lah. Sebab kadang-kadang ada masa suara ni dia tertangkap dengan recording video ni. Tapi kadang ada masa kita tak jumpa suara tu. Kadang-kadang ada sekali, lepas tu kita rewind balik ataupun kita replay balik, kita tak jumpa dah suara tu. Seram tak mak rupanya? Taklah, kelakar rupa dia. Seram lah oi, seram. Rasanya kalau nak diikutkan hati tu, nak berlari tu macam tak boleh cukup kaki kot nak lari. Tapi tadi last tadi tu dekat sebelum saya keluar tadi, yang saya cakap saya dah keluar daripada bangunan ni, tiba-tiba dah tertangkap dekat kaki saya ni, rasa kena pegang tadi. Tu yang saya terkejut. Memang terkejut gila tadi. Dan tadi yang bilik nombor 4, kalau you all nak tahu apa yang kita experience sebenarnya ni, betul-betul kisah benar. Apa tu Pak I? Ya Allah. Thank you so much dengan perkongsian rezeki tu. Semoga Allah Ta'ala memberikan rezeki yang berganda-ganda kepada Pak I. InsyaAllah. Okey, apa yang saya alami dekat bilik nombor 4 tadi, bunyi mengilai tu pada jam 12.02 malam. Okey, so tim saya tolong nanti rewind balik video, kita tengok balik. Memang betul tak? Ataupun kita dapat tangkap balik tak bunyi mengilai tu memang kuat guys. Mengilai dan mengetawakan saya sebenarnya. Mengilai dan mentertawakan saya. Mama anak 8. Begitu. Sakit kepala. Sakit sangat sebenarnya kepala saya ni. Tadi mujur dekat bilik nombor 4 tu, kalau saya memang ya Allah, mujur lah saya dekat luar bilik tu. First sebab masa nak masuk saya dah kena tolak sebenarnya kat tangga. Sharifah, sudah-sudahlah tu. Terima kasih. Alhamdulillah. Siapa yang ada kat depan ni? Okey, sama-sama kita bersahabat. Sempat lagi. Sama-sama kita bersahabat dengan rakan-rakan yang berkongsi-kongsi rezeki dan juga rakan-rakan yang berada di dalam live saya ni, yang masih berterbangan dengan love, yang masih berterbangan dengan komen, yang masih lagi ada komen-komen tu. So sama-sama kita berkawan, bersahabat. So by next week kita akan bersua kembali. So tadi nak sambung balik kisah bilik nombor 4 tu. Boleh kalau siapa-siapa lah nak datang sini, nak rasakan journey dekat sini, tapi dengan syarat jangan masuk beramai-ramai. Kalau satu tempat ni kita masuk beramai-ramai, suasana tu memang tak akan sama dengan kita masuk seorang-seorang. So kalau kita berada dalam satu keadaan yang sememangnya, pelbagai risiko yang ada kat situ, kalau kita berada dalam satu kawasan tu dalam masa dan waktu yang memang agak sempit masa tu, waktu dan masa dan juga keadaan yang memang kita rasa memang sempit. Kalau rasanya nak bergerak, nak berlari ke mana pun tak mampu, itu baru kita dapat rasa suasana yang sebenar-benar. Kalau kita pergi masuk ramai-ramai, kita gelak-gelak, ketawa-ketawa, kita memang tak jumpa sebenarnya. Tak akan jumpa rasa tu, feeling tu kita tak sama. Okey, entah apa dah saya merapu ni. Okey, tapi macam itulah sebenarnya. Kalau kita nak rasakan suasana tu, kita kena berada di satu tempat tu yang agak sempit, yang agak tak tenang, yang macam-macam kita boleh fikir daripada A to Z tu, macam-macam kat kepala otak kita ni fikir, aku ni selamat ke tak selamat, aku boleh keluar tak daripada kawasan ni. Itulah yang kita baru dapat rasakan satu suasana yang berbeza. I love you so much. I love you too, Norais. Okay, so alhamdulillah saya selamat keluar. Saya selamat keluar daripada rest house ni. Kalau tadi agaknya saya terkurung dalam rest house dekat bilik nombor 4 tu, tim dah kena bekerja pula ke sana, panjat pula pintu tingkap tu nak keluarkan saya. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah, apa tu comelnya. Love you. Thank you for the 8 ideal fitriship. Thank you so much. Semoga anda juga didatangkan rezeki yang tiada hentinya, InsyaAllah, amin. Terima kasih juga. Rasa macam baru first time masuk, rasa macam tak pernah jumpa. So ini adalah mungkin kali pertama anda bersama dengan jenis saya. Dia kata, mak cantik sangat, hantu pun segan nak kacau lah.
Begitu. Kejap lagi hantu Thailand pula masuk sini. Alright. So, terima kasih banyak-banyak. I love you. I love you. Thank you. Sharilla, thank you so much. Salam kenal Mak Ceris. Salam kenal juga. I love you. Alright, so rajin-rajinlah datang. Menemankan saya untuk journey eksplorasi yang akan datang insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Azza Cikgu Azza, thank you so much. Sharifah, sudahlah tu ya Allah. Terima kasih atas perkongsian rezeki. Semoga Sharifah dikurniakan kesihatan yang terbaik untuk Sharifah sekeluarga, dan semoga suami Sharifah juga akan kembali sihat seperti sedia kala, dan begitu juga dengan anak Sharifah. Okey, doa kita ni semua, doa saya dan tim saya sentiasa berada di bibir dan sentiasa berada di hati untuk semua tim saya dan juga untuk semua anak-anak tiris yang berada di sini. After this, jom UPSI. Mami Maira. Okey, UPSI lepas ni kita jom ke UPSI. Alright, so thank you so much. Lepas ni check it out. Saya dah ada satu planning. Okay, so kita akan susun rencana untuk pergi ke UPSI untuk kita explore di sana. Yang mana dikatakan sana terdapat bermacam-macam jenis. Okay. So, rasanya tim saya pun dah penat dah ni berdiri. Yang ada berdiri, yang ada dah menanguk macam gini kan. Okay. So, saya rasa sehingga ke saat ini sahaja. Train pun dah sampai. So kita nak pulang dahulu. InsyaAllah ada rezeki kita akan bersua kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang berada di dalam live saya pada malam hari ini, dan juga kepada semua tim-tim yang berada di tempat ini, di tapak eksplorasi pada malam hari ini, dan juga kepada semua sahabat-sahabat saya yang berada di live ni masih lagi berterbangan dengan macam-macam lagi, dengan komen-komen Sharifah, Sharilla, dan juga Norais, Farali, jumpa lagi. Farali berada di Kedah Ketel. InsyaAllah kita akan berjua dah jadi syasyol lah. InsyaAllah kita akan bersua kembali. Fida, Vigor, Luiza, thank you. Amira, terima kasih. Siti Rahmat, ada tak kat sini? Nur Azidah, Rozi, Malong, Lolita, Muhammad Jamal, thank you. Akak Madiha juga tidak pernah ketinggalan. Siti Zubaidah, take care. Siti Zubaidah bukannya ada kafe ke dekat Kuala Selangor? Ernie, thank you Ernie. Have a sweet dream. Mama Ana Lapan, yeah. InsyaAllah nanti kita datang keluar, kita pergi makan. Alright, so Umi Habib Medina ada rupanya dekat sini anak mak. Thank you so much. Nurul Hidayah. Terima kasih yang tidak terhingga. Pai, okey dah, jom kita pulang. Marilah pulang bersama-sama. Okey, bye-bye Wan Mira kecil. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.